Imam selalu baca, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirilah kami dengan kesudahan yang baik. Jangan kamu akhiri ke atas kami dengan kesudahan yang buruk, yang tak elok. Ini maksud sini, janganlah kamu tercengang, rasa hairan, rasa tengok pelik, tengok takjub dengan amal seseorang yang beramal. Tengok kawan tu, Masya Allah. Hatta sehingga lihat kamu bagaimanakah kesudahannya. Ujung-ujung dia macam mana? Dia elok. Alhamdulillah. Elok kan? Dia awal-awal, jangan kita duk heran sangat. Mudah-mudahan Allah bagi kita pun sama. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang elok, mati di tempat yang elok, mati tengah buat benda yang elok. Sebab kalau melazimi benda-benda yang elok, rajin main masjid, rajin sembahyang jemaah, rajin baca Quran, rajin buat benda baik, insya-Allah Allah akan akhiri hidup kita dengan benda-benda yang baik. Tapi kalau kita selalu buat benda tak elok, takut tengah buat benda tak elok itulah mati di siam. Di mana? Atas perut. Wal a'yadzubillah. Jangan wahai benda tu, banyak dah berlaku. Dia benda yang kita selalu buat tu, takut kita akan ulang. Ketika itulah dicabut nyawa di tempat tak elok, tengah buat benda tak elok. Wal a'yadzubillah. Jadi lazimilah benda-benda yang elok supaya Allah ambil tu elok. Di masjid, tengah mengaji, tengah baca Quran, tengah sembahyang. Masya-Allah. Kesudahan yang elok insya-Allah.